Abang duk bening. Duk. Dah 24. Dia macam. Wadidaw. Oi. Aduh. Wei, ni. Kan. Goyang. Wait. Apa dia? Oh, padu. Wah, mesti bergelong. Aduh, kalau kenaikan besar aku nak sesuatu kau. Ayo. Ni. Mesti nak golek kiri kena. Aduh. Tengok kelaku. Ni kelaku, orang tengok duk mengai, dia duk main ketuk depan aku kan. Tengok. Tengok. Dia macam tu. Ni lain macam sih. Fishing garden. Assalamualaikum. Oh lemak, tak nampak. Assalamualaikum ni. Ya, aku baru buat intro kan. Jumpa lagi dalam channel KRMC. Sekarang ni untuk makluman hampa semua, aku berada di apa? Tapak Jabatan Pening. Tapak Jabatan tu. Baru nak buat intro, depa dah buat lama dah. Aku set up barang apa semua dulu. Lepas tu barulah dan nak rekam video. Dan masalah ni aku berkomplot dengan sekali lagi master YouTuber yang view yang banyak. Depa tengah makan nasi. Depa dapat nasi. Oh, dia dapat balas gulai ayam tau. Gulai ayam. Bawah jambatan ada. Apa yang order orang lain? Yang order kat dia, bawah jambatan lah kan. Bersama Shadow English. Like, komen dan subscribe Shadow English. Jangan lupa kan. Gulai ayam. Ni depa dah steady semua rakam intro apa semua dah. Aku ni baru nak rakam ni. Bagi depa cerita aku nak pelan-pelan sebab tadi masa naik jabatan tadi apa balon padu-padu lah. Aku gayat tu. Tu yang jadi sir Ustaz. Okey dah. So lepas ni tengoklah apa nak makan untuk malam. Kami mengai dah sampai puas. No? Tak tidur ah. Tak tahu lah macam mana. Tu loceng duk bunyi. Oh tengok. Ada glamour tarik kot. Aduh. Ni duk cari umpan glamour. Ha? Sangkuit lah. Sangkuit. Tengok mereka tak bisa rasa. Aku ni aku bawa satu ayak yang lain macam sikit kan. Ayak ni dia panggil ais lemon tea. Ni dia. Ais lemon tea sangkuit. Aku kata sedap. Dengan mereka ni aku tak berani recommend benda tak sedap. Dua-dua orang ni kalau recommend benda tak sedap terkelih main jauh. Tapi dia kata sedap. Tengok minum dengan cawan Jepun. Sedap weh. Sangkuit. So kami review sedap. Sponsor lah. Sponsor. Sangkuit kasih sponsor. Bagi depa makan. Ni pasal apa dah aku bagi depa makan. Aku bawa poyo kecil. Ni poyo ni. Ni tengok tak ni kenapa poyo besar. Ni biasalah poyo. Poyo ni poyo masuk hutan, geng. Tak gambar macam besar. Okey. Sesi makan. Tak bawa makan tu. Saya tinggal sikit dah aku apa. Ni aku makan kita makan dulu geng. Ni gulai ayam daripada apa? Lama. Ni duk heran aku nak makan kerak. Aku nasi bukan makan banyak kan. Macam ni menjadi aku. Oh dia sur gila dia punya kuah. Merah menyala. Aduh ni. Sebelum ikan makan dulu geng tu. Dia ikan Allah. Sebelum ikan makan, kita makan dulu. Oh, nice. Lupa bawa roti lagi. Kalau ada roti ni, Allah lagi padu cerita dia.
Kan. Alamak, tadinya bunga lawang tu. Jemput makan ni. Tengok ni pun ni. Dia cari getam nak dah, dia buat umpat. Dia macam tak je nak pegang tu bukan ni ke. Kelaku dia orang. Duk ni yang getam. Ya dah. Oh dia oh. Kapal. Tak lawan eh. Lama tengkerong. Lama tengkerong. Oh tu lama. Oh betul ya aku cakap. Oh patut pun. Tengkerong. Dah boleh dah geng. Aku. Tak ada dari kau apa. Oh alhamdulillah. Senang ni kami. Rot aku. Alhamdulillah. Sudah sat lampu. Rot aku banyak. Dia tarik tu ya. Tarik oi. Aku tarik terus naik. Oh, tak ada nak ni geng, tak ada nak tekan rekod. Siapa dia mau makan? Okey. Oh, hanya terus baru mesin baru beli. Mesin tak dengar bunyi track pun. Tadi dengar tering sikit. Dah hidup kan? Oh, dah hidup. Hidup. Steady. Okey. Ni you ada tahu. Odi dah. Oh, tak kisah. Jangan siapa tarik dulu, ambil. Steady pan. Rezeki kita. Okey. Pergi malam. Nampak? Ha. Dah ni pakat tak ada nak rekod. Tak ada nak rekod. Tak ada, kalut. Kalut. Duduk ni. Duduk menyembang geng. Duduk menyembang. Lompat ya. Nangi lompat. Nangi lompat biru tu dah. Pagi, good morning. Sesi diteruskan dengan acara pagi. Sardin 4 belakang dah. Ada ikan ni. Buai kena. Campur ni buai dah kena ni. Oi. Oh, Haji Duri. Waktu pagi ni Haji Duri makan dulu. Sesi pagi. Goreng keropok leko untuk kawan-kawan. Ha? Tuh tak bawa. Ha? Tak ada. Cicau gulai ya. Oi. Aduh. Mocik. Wah, dia bagi mocik Lewat. Wei, ni. Kan. Goyang. Baik. Apa dia? Oh, kekut. Bumbah dia geng. Aku rupanya dia pun nak sarapan. Oh, dia teruk ya. Lama tak tengok dah.
Tapi apa pernah tengok lah. Kami tak pernah dapat tau. Kami tak pernah tengok daripada semalam. Tak hilang ni. Lain tu. Dia dah tu. Korok lah. Kami teknik unik menggunakan teknik Kamal mengetuk-ngetuk unjang. Dibalik nandu pula dah. Tunjuk tu. Apa? Unjak. Apa? Unjak. Ada yang boleh apa MG tu. Betul-betul. Aku tak jaya ini sebab aku main ni dia tak tunjuk. Bagilah insya-Allah. Depa main berdua dia tunjuk lah. Dia tunjuk aku senangi dengan rot ni. Insya-Allah. Bagi dah lagi. So tak ada. Jadi you know. Buat ni kocok lah. Ni rak ni ya. Tak sini. Jangan. Oh. Oh ya. Ada masalah. Waduh. Ada yang duk ambil petau dak. Ni menggunakan perambut teknik Chai PC. Baru ni tengok video Chai kan gasok. Dia kata dia tak ada pakai perambut lain. Dia pakai perambut ni saja. Lepas ikan makan tu, lepas tu kita salin umpan. Hampa tahu tak, ni adalah Jabatan Pening. Siapa biasa mancing sini sila komen. Sambil mancing hampa tahu tak cara masak nasi atas jabatan macam mana. Pertama sekali abang Jo abang dia kena gagau dulu. Gagau pakai beras basmati. Lepas tu dia bancuh ayak, dia gurui. Tapi jangan lupa basuh tangan. Tangan bersih kena ada cincin. Tu dia ayak bersih tu. Orang panggil ayak Bali. Lepas tu bancuh 3 kali sambil selawat. Baru masak nasi dia berkat. Melekat dulu. Berkat bukan melekat. Siapa tahu sila komen. Sila komen. Tapi sambil ada. Itu yang kita cari. Dia masuk dah gelama hitam. Pun tak tahu sila komen. Padu. Wah. Macam ni bawa ibu gelama. Aduh. Besar ni bawa buat lauk. Gelama gemuk. Ui, gemuk. Oh, ada caru. Lama besar ni, bosok ni. Lama apa? Papat, bukan papat ni. Lama bongkok kot. Bokok. Bakok. Sebentar tunggu gorgon. Tak layan tengok. Kita main udang kopek je. Kita kecil cari mana nak tahu kalau ada daun baru ke. Tadi dapat dah satu gelama bakok. Gelama bokok tu kutip banyak-banyak syok. Gelama bongkok tu kutip banyak-banyak syok ni. Aku kalau dapat gelama ni memang aku ambil lah. Gelama ni elok. Ni gelama pisang kot orang dah. Saiz-saiz macam ni sedap lah buat lauk. Ni kita ambil ni. Sekejap lagi ni. Dapat dia lagi. Oi. Tekan duri je. Udah. Ada duri hitam pula dah. Baru aku duk mencok gelama dia main duri hitam pula dah. Tahu dah apa dia ni. Banyak raya ni. Dia tarik dia. Ni sigi punya rumah mata. Pasal duk geruk dari tadi. Ya betul mesin ni.
Apa kau tengok mesin dia? Mesin bergelong. Aduh, kalau kenaikan besar aku nak sesuatu kau bayar. Ni mesin nak golek kiri kanan. Aduh. Ada. Tapi yang tengok mesin. Ni kalau koceng sikit ni patah ya. Aduh. Patah je ni. Aduh. Dia punya lah 2 ekor. Aduh. Sangkut pula. Ya, korban. Kalau kepala tarik ni kau nak pergi. Yes, lama ni kita mau. Lama ni kita mau ni. Ni padu. Mobil. Tengok kelaku. Ni kelaku, orang tengok duk mengai, dia duk main ketut depan aku bahar. Apa kalau hampa ada biasa jumpa tak player macam ni, kalau hampa jumpa sila komen. Tak jenis ni tengok cukup-cukup. Kok tak guna. Kacau aku nak mengai. Dia dah main ketuk depan kita. Hampa komen tengok perangai dia ni macam mana. Aduh, hai. Jam kepala. Tepang ayak. Dia buat apa tu? Oh, duk baling duk baling duri bang. Macam-macam kelakar. Inilah kalau mancing dengan kawan-kawan. Tengok dia main lagi dalam ni, tengok dia dah ketuk lagi ni. Tu gena nak mengai. Kau sila komen. Lawan lagi. Bagi dia meletang tu bang. Wow. Bang, bagi dia meletang tu. Wow. Penat ambil penyok ni. Nak penyok. Ni kata-kata aku lah. Yang ni kata-kata kan kita ambil. Oh, dia apa-apa 3, 4. Tengok dia main lagi. Kelaku. Tengok kelaku duk ketuk depan ni dah. Kita cari rumah dah kan. Abaikan cikgu sebelah kita. Masalah aku tengah duk syok kutik 3 ekor. Tengok ni. Main duk buat kelaku sangkut habis. Dengan 10 mata dia tu. Kan? Apalah tak. Apa token rambut tak mau buat dah rambut dah. Hampa pernah kena tak macam ni? Kalau kita duk tok umpan, kita tok gantung elok, tak ada apa masalah. Tapi kan hampa pernah tengok tak seorang ni main 10 mata. Kalau dia main, dia hawin pi elok tak apa. Tapi hampa tengok dia punya kelaku, habis rambut kami semua. Dia lilik rata. Hampa pernah dengar, hampa pernah tengok, sila komen. Dia ni, hampa komen dia ni. Sarapan pagi, masih lagi ayam, gulai kari ayam padu. Ni nak buat apa? Nak berak. Terbang angin tiup kan. Oh, kan saya potong. Nek pergi baby nangis rempit. Yang tu baby apa tu? Atas nangis nama mak. We are the champion. We also have a apa senangin orang putih punya apa terut apa tahu senangins. We have 5 senangins. And then the boat will come to get the CD Zone. Yeah, CD Zone want to go back early, no? Because he want to send his son to Paris. And then we and the team come back for the 157 in Penang. Wow. 157 the tiang the tiang. Tiangs. Huh? Wrong address. You're lucky we're not wrong address. You will have, and then the boat will come.
we have do Yeah, and then the boat come and take. a drop 10 hooks. Yeah, 10 hook, 20 hook is CD Zone only. So now CD Zone will go back with this boat. Okay. Okay. We 2 person stay here until evening. Okay. Goodbye, Master CD. Tak tahu. Gorgon. Ada sotong, ada syotong, basi umpan. Tu. Dah kata Haji Duri. Haji Duri. Dah. Tu dia. Dia macam tu. Dua ekor sangkut. Oh dia. Senangi menyamak. Ya lagi. Auto release nanti. Dah. Dia. Ni baru besar bah ni. Hak ni baru besar bah. Tu dia ada telur. Bapak bertelur. Ni lain macam sih. Ni macam lain macam ni. Masa-masa kejutan ni. Adakah ikan yang kita mencari-cari? Angin. Aduh. Last. Habis dah. Besar. Kecil membawa besar. Dia tetap gorgon. Biar ni bola geng. Ayak besar tak ada berapa ayak laju. Berapa peluru? Buan striker cakap peluru apa air tempur. Okey, dapat juga kita akan repeat balik Repeat balik. Pan. Okey, so aku rasa pertemuan kita cukup sekadar di sini saja. InsyaAllah geng, kita bertemu lagi. Hari dan waktu yang sama kita dalam video berikutnya. So aku sudah dengan website seperti ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa yang sama aku pun nak buat closing juga. Ini adalah tanggapan terakhir aku ni untuk jambatan. Bateri pun nak habis. Okey cikgu, kita dah nak kemai balik ya. Kemai balik kita. Jadi kita repeat lain ya. InsyaAllah kita akan repeat balik. Kita cari ayak lembut sikit. Ya, kita cari ayak lembut. Sekali ayak peluru, tadi nak bawa apa cikgu? Peluru dia tembak. Kita dah cuba sedaya upaya, kita dah macam-macam setiap, tapi masih juga tak diberi kesempatan untuk kita landedkan ikan target.
Ya betul. So kita akan bertemu lagi. Tengok Shidi Zone pandai dia balik awal. Dia tahu hari ni nak peluru dia balik awal. Kita akan bertemu lagi gang. Ya. Baik. Like, komen dan subscribe mo. Okay, baik. Assalamualaikum. InsyaAllah. Bye. Waalaikumsalam. Dapat macam ni apa GG Angler. Okey geng. Kusirabon fishing zone. Whoa.